Alhamdulillah, berdasarkan rekod kesihatan semasa dan pemeriksaan yang saya jalankan, engkau dah sihat sepenuhnya. Kalau macam tu, saya dah boleh balik, doktor? Ya, hari ini. Tapi Cik Dayu, lepas ni saya nak Cik Dayu pastikan engkau jangan minum air banyak, jangan minum minuman yang berais, dan yang paling penting sekali, ubat makan ikut jadual. Baiklah, doktor. Ayu akan ingat pesan doktor. Yang sebenarnya Ayu selalu pesan jangan minum ais, tapi saya yang degil, doktor. Jadi lepas ni, engkau kenalah dengar nasihat Cik Ayu selalu. Sebab Cik Ayu seorang jurawat yang betul, ya? InsyaAllah. Saya berjanji saya tak akan minum ais lagi. Dan saya akan ikut cakap nurse saya yang comel hotel ni. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya keluar dulu. Cik Ayu pastikan ambil ubat di farmasi sebelum awak pulang, ya? Baiklah. Terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Syukur, Alhamdulillah, mak engkau dah sihat sepenuhnya. Terima kasihlah, Ayu, kerana sanggup jaga mangku yang banyak kena ni kan. Mana ada banyak kerana. Ayu suka, Ayu rasa tenang sangat bila selalu bersama dengan mak engkau. Ayu, kenapa mata Ayu bengkak? Ayu menangis semalam Tak adalah. Mungkin sebab Ayu tak cukup tidur. Ayu teringat mak Ayu dengan ayah. Tak, makku. Ayu habiskan baca novel. Bila cerita pasal novel tu baru makku teringat yang makku mimpi semalam. Makku mimpi apa? Mimpi Ayu. Ayu jadi puteri. Ayu jadi puteri. Lepas tu Ayu buat apa, makku? Ayu tengah baca buku. Duduk kat katil. Sekali tu ada seorang putera datang melamar Ayu. Kenapa, Ayu? Tiba-tiba kepala Ayu ni sakit. Makanlah ubat kalau dah sakit. Tak apalah, sikit je. Sekejap lagi baiklah. Alhamdulillah, ke bonda dah sihat kan? Selamat kembali ke bonda. Terima kasih. Puan. Nak apa khabar, Nak? Oh, sihat makku. Tengku Badul mana? Dia pergi Kuala Lumpur. Ada urusan penting katanya. InsyaAllah, petang ni dia sampai. Suami kamu tu sibuk memanjang. Pergi Kuala Lumpur tu macam pergi Kota Baru je. Nak buat macam mana? Dah kerja kan? Saya suka nak tengok mak aku balik. Terima kasihlah, Nak. Nak. Awak masak apa hari ni? Mak engku, tadi kan baru je makan dengan Pak Mat kat restoran. Nak makan lagi? Sekarang ni kat rumah. Mana nak sama kan? Saya masak hari ni special mak aku. Saya masak nasi daging. Alhamdulillah. Terus selera tu kat saya, Nak. Dah tu. Jom kita masuk dulu. Jom. Tak nampak pun pulut ke mana? Takkan pasal benda kecil macam ni nak balik KL. Lagi elok I balik KL daripada dengar alasan you yang tak pernah habis. You, janganlah. You, dengar. You sendiri dengarkan nanti I call, cakap Nenda I nak keluar hospital hari ni. Tapi you dah janji. You dah janji you nak keluar dengan I satu hari-hari. Dah lah semalam you hilang entah mana. Kan I dah cakap kat you, semalam kawan I nak sangat jumpa I. Kawan you nak jumpa? Pagi tadi Nenda you keluar. Tengah hari ni ada orang mati pula kot kan? Petang nanti you nak jumpa siapa lagi You buat I macam tunggol je kan?
Yang I janji dengan you, I jumpa Linda sekejap je. Lepas I jumpa Linda, I balik, I bawa you pergi shopping. Shopping? I balik shopping kat KL lah. Nanti bila Ayu dah tak ada, mak aku jangan lupa makan ubat Baiklah, Nurse. Mak aku akan dengar cakap Nurse. Tengok tu, Ayu serius mak aku main-main. Mana pula main-main? Betul lah tu. Tapi Ayu, hari Sabtu nak Ayu balik tau. Pasal mak aku nak buat makan-makan sikit. InsyaAllah, nanti Ayu balik. Betul ke tak nak aku ke mana hantar? Tak payah. Puan Khatijah dah suruh Pak Mat hantarkan Ayu kat stesen bas. Pak Mat. Hati-hati Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga diri baik-baik Yalah, mak aku pun Mana? Ayu dengan bapak pergi mana? Tok Mak nak pergi hantar Ayu di stesen bas Kelik Kapung, kata dia aku. Kenapa dia nak balik kampung pula? Cuti 3 hari katanya aku. Linda kan baru balik. Kenapa dia ambil cuti pula? Maaflah aku. Hak tu Mak nak tak tahu pula. Yelah, mana? Saya masuk dulu. Yelah aku. Linda. Man, Linda kat sini. Linda dah okey dah? 1.5 hari dah Linda tunggu balik hospital. Baru nampak ni batang hidung ni. Minta maaf lah Linda. Tadi Man kena jumpa klien. Minta maaf sangat-sangat. Man tak dapat lari. Kamu dengan ayah kamu ni kan sibuk memanjang. Tapi tak apalah. Yang penting Linda dah sihat sekarang ni. Tapi Man janji tengok-tengok Linda tau. Man tak pernah lupa nak tengok Linda. Tapi sebab Man sibuk kerja je Linda, Man akan jaga Linda Alhamdulillah. Lambat sikit je. Ayu bawa balik kampung. Kenapa Ayu tak jaga Linda? Linda bawa ke hospital kan? Alah, sepatutnya dia dah ambil cuti minggu lepas. Tapi kan Linda sakit. Terpaksalah dia jaga Linda dekat hospital. Kenapa dia tak balik lagi 2-3 hari ke? Linda kan baru keluar. Tak ada orang jaga Linda kat sini. Linda yang suruh dia balik. Alah, asal Linda baik hati sangat. Salah kalau Linda dia baik hati. Kalau orang tak berkira dengan Linda. Yang kamu sibuk sangat ni pasal apa? Rindu kat dia? Tak adalah rindu. Tak ada. Linda kan baru keluar. Man risau kat Linda je. Bukan sebab Man rindu ke apa. Tak apalah. Kalau macam tu, Man ajalah jaga Linda Terima kasih ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ayu. Aduh, dah balik nak? Dah masuk.
Ayu? Ya. Mak engkau kirim salam dekat ayah dengan mak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rendari betul mak engkau tu. Bukan mak engkau je, mak. Semua keluarga dia pun macam tu. Alhamdulillah. Ayu dah ditakdirkan dapat majikan macam tu kan. Ayu kenalah hargai dan laksanakan tugas dengan sebaik mungkin. InsyaAllah ayah akan buat sebaik mungkin. Ayu pun harapnya Ayu akan kerja kat situ sampai bila-bila. Eloklah tu Ayu. Hari Sabtu malam ni mak engkau nak buat makan-makan tanda kesyukuran dia dah sihat semula kan. Lepas tu dia suruh ajak ayah dengan mak. Ayah kamu tu belum tentu dia nak pergi. Lebih-lebih kalau nak mandu. Lain lah kalau mak ni ada lesen, mak pandu sendiri. Tak apalah Ayu. Lagipun itu majlis keluarga kan. Ayu masuk dulu lah Pergilah berehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak Su. Waalaikumsalam, Aziz. Daripada mana ni? Aziz dari kedai tadi, Mak Su. Jumpa Pak Su, dia cakap Ayu dah balik. Sebab tu Aziz datang sini. Ayu ada tak, Mak Su? Tadi lepas dia kemas-kemas kat dalam, dia kata dia nak pergi ceram. Silap-silap dekat Zuhur nanti baru dia balik. Kalau macam tu, tak apalah, Mak Su. Aziz jumpa Ayu kat jeram lah. Yalah. Assalamualaikum, Mak Su. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teman jauh nampak? Waalaikumsalam. Awak apa khabar? Alhamdulillah, aku sihat je. Sampai hati kau kan balik kampung tak nak berjumpa aku. Janganlah marah dengan Ayu. Ayu sebenarnya dah fikir dah. Petang sikit Ayu nak singgah rumah awak. Aku tak marah lah, aku gurau je. Aku kenal sangat dengan kau, Yu. Mana je kau pergi, bila je kau balik kampung, inilah tempat kau pergi dulu sebelum kau buat benda-benda lain. Kan? Mazia, awak memang kawan baik saya. Awak faham jiwa Ayu. Tahu tak apa, kau macam mana, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tapi itulah, penat sikit. Yelah nak melayan kerana orang tua kan? Yelah, kau tak apalah, Yu. Sekurang-kurangnya letih-letih kau pun sebab kau buat kerja. Yang aku ni penat nak cari kerja. Taklah, macam-macam kerja dah aku buat. Tapi tak ada satu pun yang sesuai dengan jiwa aku ni. Mazia, macam ni. Kalau susah, cari calon suami. Lepas tu kahwin. Senang. Suruh aku kahwin kono yang kau tu nak kahwin. Bukan saya tak nak kahwin, Datuk. Tapi saya masih keliru nak pilih yang mana satu calon yang sesuai untuk saya. Oh, maknanya dah adalah calon-calonnya? Begitulah, Datuk. Tapi yang seperti saya katakan tadi, saya keliru. Tak tahu nak pilih yang mana satu. Sebab saya takut kalau saya salah pilih, makan diri nanti. Oh, itu senang aja. Tepuk dada, tanya iman. Jangan tanya selera. Sebab selera ni selalu dipengaruhi oleh nafsu. Sangat mendalam kata-kata Datuk tu. Begini, kalau ikutkan selera, memang kita nak yang sedap je. Tapi belum tentu selera itu dapat memenuhi kehendak kita. Untuk pilihan terbaik untuk diri kita, tanyalah iman. Luqman. Ya, Datuk. Jadi, mana contoh pelan yang Luqman cakap nanti? Tak maaf, Datuk. Ini dia tapak plan yang saya dah siapkan untuk Datuk. Mungkin mengikut cita rasa Datuk dan Datin sebagai rumah baru. Saya suka reka bentuk yang macam ni. Cantik. Terima kasih datanya. Sebenarnya Ayu nak sangat ada orang sayang Ayu. Jaga Ayu. Tapi bila Ayu fikir pasal sejarah latar belakang hidup Ayu, Ayu takut. Kenapa pula kau nak rasa takut? Ayu takut Ayu kecewa bila orang yang Ayu sayang
tak boleh terima siapa Ayu. Bila dia tahu siapa diri Ayu. Ayu, sampai bila kau nak ketakutan tu menghantui diri kau? Sampai bila? Entahlah. Ayu, Allah tu suruh kita bertawakal, berdoa, berusaha dan apa aja yang kita buat. Kalau kita dah buat semua tu, kita tak perlu rasa takut untuk berdepan dengan apa je keputusan yang Allah beri kat kita. Sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Ayu memang dah pujuk diri Ayu. Cuba faham dan terima. Setiap apa yang jadi memang ada hikmah di sebaliknya. Tapi Ayu tak mampu. Ayu tak kuat nak terima ujian daripada Allah. Ayu, macam mana berat sekalipun ujian yang Allah beri kat kita, dia tak akan uji kita di luar kemampuan kita. Kau kena ingat tu. Tapi apa perasaan awak? Orang yang kata sayangkan awak, tapi ada orang lain. Kau cintakan dia? Sebenarnya susah nak jawab soalan Linda tu. Sebab sebenarnya Man sendiri pun keliru Linda. Sama ada pandangan Man terhadap dia tu datangnya tulus dan ikhlas daripada hati Man, ataupun sebaliknya. Mungkinkah Man Putera Raja yang melamar Ayu malam tu? Putera apa pula ni Linda? Linda mimpi ada seorang putera raja nak melamar si Ayu masa dia jaga Linda kat hospital tu. Linda, aku ni tahu ke yang aku datang malam tu? Aduh, mana dia nak baca? Kalau betul lah putera raja tu dalam mimpi Linda adalah Man, Linda percaya cinta Man dengan Ayu tu adalah cinta yang tulus. Linda tahu tak, cara Linda cakap sekarang ni macam angin hujung. Entahlah, hati Linda ni ada rasa satu keikhlasan pada putera tu. Tapi kalau pandangan Man tu semata-mata untuk hawa nafsu, Man boleh lupakan Ayu tu. Kenapa pula Linda cakap macam ni? Sebab Ayu tu seorang budak yang baik. Hati dia suci, bersih. Man tak layak nak layan dia kerana hawa nafsu semata-mata. Makku, nak buat bubur ni. Terima kasih, Nak. Kau dah kurangkan gula dia? Sudah ke? Tak ada. Nanti bila naik darah saya tu, marah pula saya nanti. Tak sangka pula aku. Makku hak selalu duk marah-marah kat orang. Hari ni jadi takut dengan Ayu. Nap, jangan lupa bagi tahu Pak Mat besok ambil Ayu kat session bas ya. InsyaAllah ku nanti nak wayak dia. Besok petang sampai malam tu bang. Abang jangan pula buat appointment dengan orang lain. Nanti marah pula aku bonda tu. Abang dah batalkan semua appointment abang. Ku Lokman pun dah tahu pasal makan malam esok. Oh, ya tak ya. Ayu dah masuk kerja balik? Belum lagi. InsyaAllah besok tengah hari dia sampai kot. Tapi kan, kenapa abang tanya Bayu pasal tu? Baru abang ingat. Datuk Asari ada jumpa abang 2-3 hari lepas. Dia cakap Ku Lokman keliru nak cari calon isteri. Abang rasa kan dia dah berkenan dengan Ayu. Tak mungkin lah bang. Tak mungkin Ayu tu pilihan hati Ku Lokman. Bukan cita rasa dia lah bang. Mungkin agaknya ada orang lain kot. Entahlah. Tapi abang harap
Ayu tu jadi pilihanku, Luqman. Untung-untung dia boleh ubah sikap Romeo ku, Luqman tu. Entahlah bang. Saya tak yakin dia boleh ubahkan perangai Kok Luqman tu Mana dah tahu yang saya risau sangat ni sekarang, kukut dia tu makan hati je nanti si Ayu tu. Kalau dia boleh ubah sikap Nenda, tak mustahil dia boleh ubah sikap ku, Luqman. Nanti kalau Ayu dah pergi ni, bila pula balik sini lagi? Awak ni Jah. Ayu belum balik ke sana lagi. Awak dah sibuk tanya bila pula balik kemari lagi. InsyaAllah, Mak, Ayah. Bulan depan, Ayu akan balik lagi. Ayu jangan berjanji dengan mak kamu ni. Kalau Ayu nanti tak balik, ayah pula jadi driver mengantar ke Kota Baru. Ya, abang ni. Baru je sekali saya paksa pergi sana. Dah kecoh macam tiap-tiap bulan je terpaksa dia pergi sana. InsyaAllah, kalau tak ada rentang, Ayu akan balik selalu. Ayah, jom. Jom. Mak, Ayu pergi dulu Baik-baik tu. Mamat, yang kau? Mamat lebih ambil Ayu? Kenapa kau? Tak apa lah, Mamat. Kenapa saya nak gantikan Pak Mat Lami awak tak boleh? Dah, naik beg berat ni, beg angkat. Kita pergi makan, jom. Oh, maafkan saya. Bukan murim, nak berlapik, nak dibersihkan kulit Tak apa. Sekarang dah berlapik kan? Jom kita pergi makan. Saya lapar ni. Kenapa malu-malu dengan Ayu? Makanlah. Saya dah makan dah, Uncle. Tadi kat rumah. Sekarang ni Ayu kenyang lagi. Kat rumah lah Ayu. Ni sekarang Ayu kat restoran dengan saya kan? Makanlah. Kecuali kalau... Yalah, kalau Ayu tak berselera nak makan sebab tengok muka saya kat depan ni. Bukan macam tu, Uncle. Kalau bukan macam tu, sudu dekat tangan dah. Makanlah, tinggal apa lagi? Tengok je saya ni, lagi berselera saya makan sebab Ayu ada depan mata saya tau. Sedap. Kenapa serius sangat ni? Tak suka I datang Bukan I tak suka you datang. Masalahnya you tiba-tiba je muncul. You selalu sangat buat macam tu. Tak boleh ke datang tiba-tiba? You tahu kan I datang sini semata-mata nak jumpa you sebelum I ke London. Tu pun you nak marah? Itulah masalah dengan you. I cakap sikit, you cakap I marah. I tegur je, takkan tegur pun tak boleh. So you tak marah lah ni? Thank you sayang. Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam. Ayu, bila Ayu siapa tu? Pak Mat mana? Pak Mat tu beg pergi beli barang dapur saat ni Ayu. Buat apa tu? Tu pun Pak Mat panjang omong. Pak Mat,
Kenapa Pak Mat tak ambil Ayu? Engkau Lokman tak ambil Ayu ke? Yelah, tapi kenapa Engkau Lokman yang ambil Ayu? Bukan Pak Mat tak nak ambil Ayu. Engkau Lokman tak bagi. Katanya dia ambil Ayu. Pak Mat, lain kali Pak Mat lah ambil Ayu. Ayu malulah. Nasib baik tiba-tiba dia dapat panggilan kecemasan. Okeylah tu. Ada perkembangan. Nak heran lah Ayu. Sejak makku masuk hospital ni ke, Kuluk Meh tu ambil berat sangat dah pasal Ayu. Sayang, ini kenapa? I tengok you macam tak ada mood je. Di sini picit lagi nak? Tak apa. I okey. Kenapa kita rehat je? Esok kan ada flight. I ni pramugari. Bukannya pilot nak kena fokus panjang flight tu pun. Yelah, tapi bila ada masa rehat ni, rehatlah. Okey, kalau tak nak rehat, mari. Tak nak rehat. Assalamualaikum, Makku. Waalaikumsalam. Ayu dah balik? Kenapa lambat? Pak Mat lambat ambil Bukan Pak Mat yang ambil Ayu. Habis tu? Puan Katie? Engkau Lokman. Tunggu Lokman? Dia bawa pergi mana? Restoran. Habis tu Ayu dah terima? Terima apa, Makku? Lamaran putera tu? Merepeklah mak engkau ni. Siapalah Ayu ni kat mata Engkau Lokman tu? Alah, Ayu ni suka merendah diri tau. Dah lah mak engkau, jangan merepek. Malu Ayu. Sekarang ni lebih baik Ayu suapkan mak engkau makan. Lagi bagus. Apa nak malukan? Orang dah terima, jangan ditolak. Buat macam mak engkau ni Bila Ayu suap je mak engkau pun cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bagi salam lah dengan Linda ni. Nak orang putih pula. Nak ayah kau ni. Hello, ya? Man mana ni, Man? Dah dekat maghrib ni, tak sampai lagi. Man jumpa potensi klien ayah baru lepas meeting dengan dia. Jumpa klien apa lagi, Kan ayah dah pesan. Semua kena ada rumah Linda sebelum maghrib. Man tahu ayah, tapi Man terpaksa jumpa dia sebab dia ada potensi besar untuk bawa projek besar masuk company kita, ya. Yelah. Man datang sekarang rumah Linda, Baik, ya. Sekejap lagi Man sampai. You, kenapa you tak kejut, Ai? You tahu kan I kena balik rumah Linda malam ni? Sayang, I bukan sengaja tak nak kejut you. Tapi tengok you tadi tidur lena sangat. Bukan salah I pun.
Isteri tak sampai hati ke atau dia tak nak tidur kat rumah ni seorang-seorang? Ayu nak pergi tolong Mak Nap sekejap. Tak payah. Duduk sini. Duduk sebelah mak aku ni, Mai. Mak aku, nanti Ayu makan dengan Mak Nap. Tak apa. Mai duduk sini, mak aku kata. Kak Ayu, mainlah duduk sini. Duduk. Mana? Mari kita makan sekali. Tak apalah puan, mak nak makan di dapur pun tak apa. Nap, mari duduk sini makan, kita makan ramai-ramai. Iyalah tu. Tak kasi. Kuluk ke mana pula ni? Dia tengah siap. Kemudian. Maaf sebelum saya lambat. Duduk, Man. Duduk. Dia ada pun. Kalau Man pun dah ada, bolehlah kita mulakan majlis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kita baca doa, apa lagi? Mari kita makan. Arif. Sekarang. Tenduk lauk kat Ayu je ke? Apa salahnya Nenda? Ayu kan teman Nenda kat hospital itu. Jadi sebagai tanda Man nak cakap terima kasih pada Ayu, Man letakkanlah lauk untuk dia. Nenda faham. Masa Nenda kat hospital pun tu hari, Ayu suapkan kat Man kan? Kenapa sikit je Ayu makan? Macam tak selera je duduk sebelah saya ni. Ayu dah kenyang. Dah kenyang? Makanlah lebih sikit. Ayu tu kurus sangat Ayu. Berapa umur Ayu sekarang? Tanya umur nampak macam minat je dengan Ayu. Umur Ayu 24 tahun. Dah tengah elok tu lah kalau nak berumah tangga. Kalau dah suka tu cakaplah dengan Linda. Bolehlah Linda hantar rombongan kat sana. Kalau Ayu masih kosong, apa salahnya kan Linda kan? Ayu ke dapur. Ayu nak tolong Mak Nap sekejap Mak Nap. Ayu. Seronok ke jadi perhatian malam ni? Mak Nap nak seronok apanya? Semua orang buat Ayu ni macam bahan usikan diorang. Sampai Ayu tak lalu nak makan. Mak nak tengok kuluk kemer tu minat je ke Ayu. Ada gapo-gapo ke? Ada gapo-gapo apanya Mak Nap? Mak nak ni bukan gapo Ayu. Mak nak takutlah Ayu tu makan ayat-ayat cinta dia tu. Ayat cinta? Ayu bukan tak tahu. Kuluk kemer tu kan Ramatin no. Lama ke Ayu tu makan ayat cinta lemuk manis dia tu. Lagu mana? Mak Nap jangan risau. Ayu akan ingat semua pesan-pesan Mak Nap. Yu. Mak nak pergi bilik air mentar Mak Nap pergi je lah. Ayu sambung basuh pinggan ni. Baiklah. Mak nak tubik mentar.
Mak Nak, kan Ayu dah cakap tak payah datang sini. Ayu akan siapkan semua kerja Mak Nak. Tapi kan kalau saya tolong, kerja tu cepat sikit habis kan? Maaf Engku, Ayu ingatkan Mak Nak tadi. Ayu takut pada saya? Engku nak apa-apa? Ayu boleh siapkan untuk Engku. Tak nak. Semuanya sedap. Makan malam tadi sedap. Siapa yang masak? Ayu ke Mak Nak? Ayu tolong je Mak Nak yang masak. Ayu. Suka sangat rendah diri. Lemah lembut. Cantik. Engku, tolong jangan macam ni. Engku. Tapi saya sukakan Ayu. Ayu? Buat apa ni? Tak ada apa-apa Mak Nak. Ayu nak naik ke atas sekejap. Kuluk meh, ada berapa ni? Tak ada apa Mak Nak. Saya nak pergi ambil air je tadi. Ayu takut pada saya? Mak nak takutlah Ayu termakan ayat-ayat cinta dia tu. Ayat cinta? Ayu bukan tak tahu. Kuluk kemeh tu kan Matin no. Siapa tu? Mak nak Ayu. Masuklah, pintu tak kunci. Ayu buat gapo tu? Tak ada buat apa. Oh ni mak nak tanya. Kuluk kemeh buat gapo ke Ayu tadi dapur? Tak buat apa-apa. Saja je dia borak-borak dengan Ayu. Mak nak tengok lain macam je. Lain macam mana? Sebabnya bila mak nak pergi dapur ke, dia macam serba salah. Lepas tu bila mak nak tanya, cepat-cepat dia tubik tak tahu nak pergi mana. Dia keluarlah tu pergi jumpa kawan-kawan dia ke. Ginilah, mak nak suruh Ayu beringat sikit deh. Kalau dia balik, Ayu tak usah tubik lah dalam bilik. Duduk senyap-senyap dalam bilik deh. Yelah. Tubik deh. Kunci pintu ya, Mak Nak? Yelah. You ni kenapa gelisah semacam je? Tak ada apalah you, sakit kepala sikit je ni. Okey, kalau macam tu, lepas ni kita pergi klinik. Tak payahlah nak ke klinik bagai semua ni, sakit sikit je. Tak apa. Balik nanti, I picitkan kepala you, okey? Apa-apalah. Sayang, di sini makan ubat dulu. Makan ubat dulu. Tak je lah atas meja tu. You makan ubat dulu, nanti I picitkan kepala you, okey? Nah. You tak payahlah kerja kuat sangat. Jaga sikit kesihatan you tu. You tak payah susah-susah lah you. You besok kerja kan. So you rehat Tak apa, I temankan you. I tolong picit, okey? Sudah
katakan aku ini tak sendiri. Telah ku ungkapkan rahasia Tuhan sengaja